Puasa tu milik aku. Dan akulah yang akan beri ganjaran kepada orang yang berpuasa. Jadi para ulama duk bahas, kenapa Tuhan kata puasa ni untuk dia? Mereka hampir sepakat mengatakan al-idhafah, idhafatut tashrif. Yang Allah Ta'ala sandarkan puasa ni pada zat dia. Sandaran itu ialah sandaran kemuliaan. Kerana tingginya kedudukan puasa, maka Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Satu kebaikan akan diganda 10 paling kurang. Tapi Tuhan sebut dalam hadis ni, amalan yang kita buat ni disandarkan pada kita. Kita buat amalan tu, memang disandarkan pada kita lah. Tapi Tuhan kata apa? Illa siyam. Kecuali puasa. Dalam banyak-banyak ibadat, semua ibadat ni Tuhan yang syariatkan. Yang Nabi sebut dalam hadis tu pun Tuhanlah syariatkan. Sebab Nabi ni diutuskan oleh Tuhan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi ni tak bercakap benda berdasarkan hawa nafsu dia. Maka bila Nabi suruh, arahan tu datang daripada Allah lah. Tiba-tiba Tuhan kata, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa tu milik aku dan akulah yang akan beri ganjaran kepada orang yang berpuasa. Jadi para ulama duk bahas, kenapa Tuhan kata puasa ni untuk dia? Mereka hampir sepakat mengatakan al-idhafah, idhafatut tashrif. Yang Allah Ta'ala sandarkan puasa ni pada zat dia. Sandaran itu ialah sandaran kemuliaan. Kerana tingginya kedudukan puasa, maka Allah Ta'ala kata puasa ni untuk aku. Disandarkan pada zat Tuhan kerana ia adalah satu ibadat yang mulia dan agung. Seperti mana masjid dipanggil Baitullah, rumah Allah, kerana ketinggian darjat masjid berbanding yang lain. Sebab masjid ni dia ada hukum yang khas. Tak boleh kotorkan masjid, mesti tanah wakaf, bukan tanah ceroboh. Tuan-tuan faham tak? Nak buat rumah ibadat, buatlah elok-elok. Awak duduk rumah sendiri pun beli rumah. Takkan nak buat rumah ibadat, nak sembah Tuhan dalam tu, tiba-tiba tanah ceroboh, tanah orang. Malu. Sendiri pun beli rumah. Takkan Tuhan nak disembah di tempat-tempat yang ceroboh macam ni. Sekali saya cakap ni kan, 3R lah pula. Kan? Apa 3R? Religion, race, Rozaimi. Royal lah. Ini bukan cerita agama. Ini cerita undang-undang peraturan. Alhamdulillah. Ramai jugalah masyarakat kita dah mula bersuara. Alhamdulillah. Cuma kita mengharapkan ramai lagi bersuara. Sebab kita kena letakkan noktah untuk isu ni. Tak boleh, tuan-tuan. Tadi siang cerita apa? Pemilik tanah dah minta keluar dah kuil tu. Lama, bertahun-tahun tak mau keluar. Report dekat PBT, pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan minta urus sendiri sebab tu tanah sendiri. Keluar surat untuk urus sendiri 2022. 2026 dia pun pakat satu orang untuk robohkan. Pakat orang untuk roboh di tanah dia sendiri.
tiba-tiba dia pula ditahan. Yang dapat arahan daripada Tuan Tanah. Kan? Jadi itu yang kadang-kadang kita pelik juga. Alhamdulillah kata dah lepas dah tak. Mahkamah tak benarkan reman. Kan? Kita pening. Yang bayar cukai tanah kawan tu. Yang ceroboh orang lain. Nak halau orang tak boleh. Kita pelik. Kena serius. Kena letakkan noktah lah masalah. Kalau tidak jadi pening. Tak apalah, saya malas nak cerita panjang pasal tu. Kita nak cerita pasal Ramadan. Kan saya pula kena tahan. Idafatut tashrif. Sandaran itu sandaran kemuliaan. Okey. Kenapa yang puasa ni ada special di sisi Allah? Para ulama berbahas. Sebahagian daripada ulama mengatakan kerana puasa ini dia ibadat yang berbeza daripada ibadat lain. Totally beza daripada ibadat lain. Kerana kalau kita bahas tentang definisi ibadat, bila kita bahas tentang definisi ibadat, apa definisi ibadat tuan-tuan? Definisi ibadat ialah al-aqwal awil af'al allati yuhibbuha Allah. Betul? Itulah lebih kurang yang kita faham. Perbuatan dan perkataan yang Allah suka. Betul lah ibadat. Setuju tak? Kita tak beribadat dengan benda yang makruh. Kita tak beribadat dengan benda yang haram. Kita beribadat dengan benda yang Allah suka. Benda yang Allah cinta. Dan itu ibadat. Sebab tu waktu solat, dia ada perkataannya, dia ada perbuatannya. Tonton kita solat tadi. Baca Fatihah. Imam. Baca kan? Tonton baca. Khilaf lah. Siapa mazhab Syafi'i, dia baca lah. Siapa mazhab selain mazhab Syafi'i, dia tak baca. Dia follow je lah imam kan. Imam baca kuat tadi. Ada perbuatan tak? Ada perbuatan. Ada berdiri, ada rukuk, ada iktidal, ada sujud, ada duduk antara dua sujud, ada duduk tasyahud. So, ada perkataan yang diucapkan, ada perbuatan yang dilakukan. Haji umpamanya. Haji pun ada perbuatan, ada tawafnya. Kan? Ada sa'inya. Ada melontarnya. Zakat umpamanya, kena pergi cari asnaf. Keluarkan harta yang wajib zakat tu. Tapi kalau orang tanya puasa, kita kena buat apa puasa? Puasa kita mana dia buat apa-apa? Apa definisi puasa? Al-imsak minal mufattirat. Ataupun minal akl wasyarab wal jima' ataupun wasyahawat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada syahwat, bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Maksudnya tahan. Tahan dengan erti kata jangan buat. Ada tak dalam senarai ibadat-ibadat kita ni tahan buat dianggap pahala? Puasa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW pernah sebut kepada salah seorang daripada sahabat, saya lupa nama sahabat tu, Abu Musa tu tak silap. Nabi kata kepada dia, alaika bis-sawm fa innahu la mathilalah. Kamu kena berpuasa kerana puasa ni tak ada ibadat yang seumpamanya. Tak ada ibadat yang seumpama puasa. Tak buat apa-apa, dianggap ibadat. Buat. Kan, buat. Boleh perkara yang batalkan puasa, batal puasa. Faham? Satu. Nombor dua.
Puasa ni, dia adalah ibadat yang riak tak boleh masuk. Tahu riak? Riak ni maksud kita buat ibadat yang sepatutnya untuk Allah, tapi kita buat bukan kerana Allah. Itu riak. Ibadat lain boleh masuk riak. Terutamanya zakat dan sedekah. Mudah nak masuk riak. Bagi tu sepatutnya untuk Allah, tapi nak tunjuk ke orang aku kaya. Ataupun nak tunjuk ke orang aku ni bayar zakat, koma kena beli barang tu. Itu. Tapi bukan semua. Kadang-kadang ada orang dia tunjuk dia bayar zakat, nak ajak orang lain bayar juga. Ada juga. Nak galakkan orang lain. Tak ada masalah, yang tu okey. Tapi kalau niat dia bukan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk mendapat habuan dunia, mendapat pujian dunia, dan pada masa tu dia riak. Puasa sukar untuk riak masuk. La yadkhuluhu riak, kata Imam Nawawi. Riak tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab kita bukan buat apa-apa. Orang mana tahu kita puasa ke tak puasa? Kita kan, dulu masa zaman kecil-kecil lah. Masa zaman mak kita muda-muda dulu. Ada waktu-waktu yang mak kita tak boleh puasa. Kan? Orang perempuan ni, kalau dia normal, umur dia masih muda, ada waktu-waktu dia tak boleh puasa. Bukan kata tak perlu puasa, tak boleh puasa. Waktu bila dia tak boleh puasa? Waktu haid. Sebab tu semalam saya baca kat mana tu? Dia kata, Masya Allah, hebat orang perempuan ni. Belum sampai Ramadan, dah fikir pasal baju raya. Puasa tak penuh pun. Kan? Kan? Zaman kita kecil-kecil dulu, mak kita ada waktu-waktu dia tak puasa. Tapi kita tahu tak bila mak kita tak puasa? Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab waktu dia melalui siang hari bulan Ramadan tu sama je. Dan kita pun tak tahu kawan kita puasa ke tidak kalau puasa tu puasa sunat. Kita tak tahu. Sebab dia tak buat sesuatu yang boleh tunjuk. Kalau solat, ya kita nampak orang solat. Oh, dia tengah solat. Tapi puasa, macam mana kita nak tahu dia tengah puasa ke tak puasa? Melainkan dia sebut lah, saya puasa. Ataupun dia letak pengumuman kat sini, saya sedang berpuasa. Maka sebab tu ada kedudukan dia. Orang yang puasa ni ada kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan, ini disebutkan, aku tak silap saya Ibn Rajab. Dia kata, betul, dalam Lataiful Ma'arif. Dia sebut, dia kata, puasa ni adalah satu ibadat yang tidak dilakukan melainkan untuk menyembah Allah. Maksudnya ibadat lain, ada penganut agama lain yang ambil buat sembah benda lain. Sujud umpamanya. Ada manusia sujud pada selain Allah. Ada manusia sujud pada selain Allah. Kan? Jadi puasa ni memang dilakukan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Okey, itu di antara keistimewaan puasa. Dan yang terakhir, para ulama sebut, puasa ni dia panjang. Satu ibadat yang panjang. Satu ibadat yang sangat panjang. Bermula daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau tak biasa, memang menongging lah. Tak tahan. Jadi ini pengorbanan orang-orang yang lakukan puasa ni untuk Allah. Allah Ta'ala kata, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Kerana puasa tu untuk aku akan berikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Apa maksud Allah beri ganjaran? Kata Ibn Rajab, kalau yang lain malaikat bagi ikut skema, ada skema dia. Malaikat ni ada skema. Tapi bila Allah yang beri, Allah beri itu tanpa skema. Kerana Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang.
Dan Nabi SAW meriwayatkan daripada Allah, Allah mengatakan lagi, wasiyamu junnah. Puasa ni adalah perisai.